Kes letupan dipercayai menggunakan peranti letupan buatan sendiri IED di kawasan parkir berhampiran Desa Palma Nilai minggu lepas tidak menunjukkan sebarang unsur keganasan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan awal mendapati kes itu berkemungkinan kejadian terpencil. Tiada kaitan dengan mana-mana rangkaian jenayah atau kumpulan terancang. Now it could be an isolated incident. So far it's not linked to any groups or organisation. Nevertheless, the police is seriously conducting investigation to reveal the truth. Menurutnya, bahan yang dirampas sememangnya mempunyai unsur letupan. Siasatan kini tertumpu kepada tujuan penyimpanan bahan tersebut, sasaran yang mungkin terlibat serta kemungkinan pembabitan pihak lain. Latar belakang suspek juga masih disiasat dan proses merakam percakapan belum dapat dijalankan memandangkan suspek masih menerima rawatan di hospital. Suspek lelaki berusia 62 tahun kini direman sehingga 3 Januari depan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan, Seksyen 4 Akta Bahan Kakisan dan Letupan Senjata Berjadual 1998 serta Seksyen 435 Kanun Keseksaan.